naik tangga, waktu turun tangga, dia sakit dekat bahagian lutut, disebabkan sini dia urat sudah ketat. Yang dari bawah ni tekan, pergi ke kiri kanan. Sini kanan dia ada urat tau. Urat ini selalu banyak orang tua dia lengur. Waktu sudah urat ini kiri kanan, pelan-pelan kita naik ke ini. Ini bulatan sini. Ini bulatkan sikit untuk bawa pergi bawah tadi punya tempat. Tekan, lepas tu tolak pergi ke bawah tadi punya tempat. Kiri kanan, pusing turun dan naik balik. Ini 2 urat tu. Alright? Lepas tu ini 2, 4 sudah urut. Nampak tak? Ini sini ada satu masa tau. Otot kita terlalu ketat, dia pun boleh ganggu kita punya lutut jadi sakit. Selepas kita urut di kanan sini, kita dah habis urat nak urut di sebelah kiri. Sakit-sakit lutut juga. Ini point. Ini point. Kita tekan. Tapi ini lepas sikit urut sini, kita tarik sampai atas ini. Ini adalah cara-cara untuk melegakan sakit lutut. Kalau nak urut, boleh datang ke SK Wellness berhadapan dengan Maidin Meru Ipoh Perak.